Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan Kisah Seram pada malam ini. So, kisah seram pada malam ini aku nak sampaikan ialah tentang seorang pelajar universiti yang baru saja masuk universiti dan dia mengalami gangguan di dalam kolej asrama tersebut. Cerita ni fresh lagi, aku tak baca lagi. Dan aku baru baca dia punya intro je dulu. So, jom kita baca sama-sama ya. Dia ada part 1, dia ada part 2. Okay, so without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Times to spill, horror story kat tempat belajar aku. 2024, first aku masuk belajar dan pindah area sini. Okay, so cerita ni fresh lagi baru berlaku 2024. Okay, so masa aku masuk dulu, first sem memang wajib duduk asrama. And aku dapat bilik aras 1 pertama Lucky gila. But the plot twist memang buat aku berjaga sampai pagi. Kadang-kadang sampai tak tidur. Aku ni penakut dia. Okay, so basically dia first masuk-masuk je dah dapat aras pertama, which is considered very lucky lah sebab tak payah naik tangga kan. But rupanya plot twist itu merupakan pengalaman seram je sampai dia tak boleh tidur malam. Okay, interesting. Masa awal-awal masuk hari pertama sekali, aku and the other 5 roommate memang bising ya. Paling bising adalah bilik aku. Cuma awal-awal tak kena tegur. Tiba-tiba aku teringat pesan mak aku. Benda-benda halus ni dia suka kalau kita bising sebab macam geng dia. Oh ya, aku baru tahu. Macam tu benda-benda halus ni suka kalau kita bising-bising. And dalam masa seminggu tu, tahu-tahu member aku yang dulu betul-betul depan pintu utama keluar masuk dan terkena. Member aku start penat, muka pucat dan lain gila sifat dia. Udahlah orangnya putih molek. Bila pucat tu, memang betul-betul pucat lah macam mayat. Yo. Okay, next. Exactly 5 PM, aku terus panggil semua 4 roommate yang lain bangun tengok member aku yang mengerang tu. Aku siap buka lampu. And you know what? Dia bebel sebab cahaya and sakit mata. Padahal dia tak buka mata langsung. And tangan dia tu menutup mata dia tau. Lama gak dia start marah kami. And yang lain tak tahu nak buat apa. Maksudnya benda tu rasuk member dia. And benda tu marah benda tu bebel marah-marah. Sampai satu masa aku terus suruh member aku pergi panggil RC untuk tengok. RC tu apa guys? Yang lain semua takut nak pegang dia. Aku dengan kalut pegang member, tarik bagi pakai baju dengan tudung. Sebab aku dah nak balik rumah 6 PM macam tu. Dari berenam, tinggal diorang berempat je. Member lain kecut perut juga sebab kena tinggal dengan member yang kena rasuk tu. Aku dah beredar balik typing dah. Aku dapat tahu malam tu diorang buat bacaan Yasin keliling kawan aku. And teruk gila dia mengerang. Dia marah. Last kita orang dapat tahu yang dalam badan dia ada perempuan tua menumpang dah nak masuk seminggu. Dia suka kawan aku. Mungkin sebab lawa putih molek gitu. Selek doang tu. Maksudnya dalam badan dia tu dah kena rasuk dengan nenek tu selama seminggu babe. Seminggu bapak lama. Lepas kawan aku sedar, diorang semua berempat tidur bawah sebab kawan aku tak boleh tidur depan pintu. Tapi kita orang masing-masing ego tak nak tukar tempat. Korang tahu tak kenapa? Sebab depan pintu tu ada pokok besar and situlah dia bertenggek tau. Lepas tu dia dah okey. Tak silap aku esok tu mak dia datang ambil bawa balik pergi berubat juga. Seram sumpah sebab buka pintu tu memang nampak pokok tu. Pokok serabut yang macam kat hutan dalam cerita hantu tu. So maksudnya depan bilik dia tu ada view pokok Buka pintu je nampak pokok besar. Okay. Tak lama lepas tu aku kan tidur lambat Entah kenapa tidur awal mesti terjaga 3-4 pagi. Lepas tu aku dengar bunyi orang jatuh baring. Bunyi segedebuk macam candy tau. Sumpah aku dengar. Asal lah benda tu aku seorang je dengar. 3-4 pagi mana ada dah orang berjaga sangat. Okay. Nak tidur, makan, masa tahu
nak tidur makan masa tau. Entah kenapa sebalik tingkat aku rasa ada susuk candy. Duk nengok dalam weh. Banyak kali tau, bukan sekali. Ini memang aku rasa seorang tau. Sumpah, yang lain alright je. Tak lama juga lepas tu, member aku yang kena tu memang dia rabun. Tapi korang kena tahu, rabun-rabun ni dia nampak tak sama pun. Kadang-kadang memang kelibat dia. Member aku tu nampak kat loker hujung, susuk hitam, berdiri, mata merah tengok dia every night. Lagi aku tak boleh tidur. Bayangkan, satu semester nak menghadap. Last aku saw member-member aku semua tutup loker every night before tidur. Aku ni memang penakut, tapi dalam takut aku nak jaga member aku juga. Tak lama kemudian aku pergi gosip dengan acik cleaner situ. Sekali dia bagi tahu belakang bilik kita orang tu memang tempat perkampungan candy. Ouch, damn. Kau bayangkan, depan belakang seram siau. Dan bilik kita orang tu dekat dengan hutan. Hutan-hutan menghadap IKBN C. Malam-malam situ ada seorang berkebaya lawa rambut panjang duk memanggil siapa-siapa je lalu situ. Pelahai seramnya. And situ ada tempat pembuangan sampah. And memang berlaku bilik kita orang. Even jauh but still sederet kedudukan. Tempat tu memang berkunci. And pernah cleaner buka pagi-pagi, ada makhluk sebesar-besarnya duk mengkangkang tengok cleaner tu buka pintu. Demam seminggu terus dia berhenti kerja weh. Bapak scary siut. Bapak seram. Kau bayangkan pagi-pagi kau jadi cleaner, kau nak buka pintu sampah. Buka-buka aja ada nampak makhluk besar tengah terkangkang tengok kau. Trauma siut. Mana tak demam seminggunya, mana tak berhenti kerja weh. Kalau aku jadi dia, aku pun berhenti kerja weh. Taubat tak nak kerja lagi dah kat tempat tu. Astaghfirullahalazim. Minggu-minggu seterusnya, lebih-lebih bila dekat peperiksaan di mana student tengah stres gila babi, waktu tu lah paling banyak dia datang menjelma. Tapi kat member aku lah, bukan kat aku. Yang siaunya, member aku, dia kata besar aku duk mendongek tepi sampah tandas weh. Maksudnya dia nampak, member dia nampak diri dia tengah mendonggek tepi tandas. Sakit hati dalam masa yang sama, kecut perut weh, sebab aku tak tahan nak kencing. Part 2. Part 2 kisah seram tempat aku belajar. Semester baru and aku dah berpisah dengan semua roommate sebab memang ditetapkan random ya. Aku duduk tingkat atas sekali dengan junior aku. Full 6 roommate macam biasa, katil aku kedudukan tengah. Macam biasa pemandangan keluar memang ke arah hutan. Scary weh. Aku kan penakut. Dah lah tingkat 4, lelah pula tu. Okay, so kali ni dah masuk semester baru. Semester baru kali ni dia dah tak dapat aras pertama. Kali ni dia dapat aras tingkat 4. Aras 4. Okay. Bilik kita orang dekat dengan bilik air pertama. Bilik air ni pula, kalau masuk memang aura seram dia menyerlah ya. Masuk je rasa macam, aduh mak, sepinya lah hai. Aku kalau malam-malam memang aku tak masuk dah. Aku akan pergi tandas blok sebelah. Walaupun perjalanan tu agak jauh. Alhamdulillah, better pergi sana. So basically dia lebih selesa kalau malam-malam pergi tandas dekat blok lain lah, bukan blok dia. Okay. Sebabnya bilik air blok aku pernah ada student nampak jelmaan hitam berbogel ya, melintas. And you know what? Om, orang minyak weh. Bapak seram. Dia nampak orang minyak dalam tandas weh. Malam-malam buta. Astagfirullahalazim. Blok aku pula macam nak penghujung sebab dekat dengan tandas. And area situ memang gelap dan menghadap ke hutan. Bahagian blok aku memang jenis sedikit malap berbanding blok sebelah, so memang scary. One day tu musim assignment tau. Memang semua stres berjaga sampai subuh. And akulah salah seorang tu. Roommate aku semua tidur. Aku je duk berjaga tengok laptop sampai subuh. Aku ingat lagi beberapa minit before subuh, tiba-tiba bulu roma aku semua menegak. Aku rasa macam diperhati. And depan pintu utama macam ada aura tengah lalu lalang. Dan tiba-tiba bunyi suara wanita yang bersiul tetapi macam bunyi halus je. Lemah gemalai, kau boleh bayangkan cerita hantu yang panggil halus je kan. Inilah kena kat aku. Makin lama makin dekat. Sebab makin kuat. Aku dah gelabah. Dengan dubdapnya detuk jantung aku pun makin kuat. And boleh terasa berdegup kuat gila weh. Aku terus baca-baca.
Tapi time ni entah apa dibacakan aku memang dah tak betul dah. Mix Al-Fatihah dengan Al-Kahfi serta zikir memang tak fikir apa dah. So kiranya waktu ni memang dia dah betul-betul takut lah. Dia dah memang betul-betul panik sampai dah termix-mix surah bagai kan. Tapi tiba-tiba suara tu makin menjauh dari aku. Aku sedikit lega, aku terus tutup laptop, simpan dengan rapi kat tepi, terus aku baring dengan berselubung. Chat member dengan ketakutannya, tanya diorang dah tidur belum, hahaha. Lepas tu kan, kau tahu tiba-tiba bunyi melintas kat sebelah aku. Dan terus bunyi azan. Allah, hilang terus weh bunyi tu. Bersyukur aku haha, terus aku terlena. Bangun esok tu, aku dengan muka serabai, tak mandi, tak gosok gigi, terus pergi kelas. Yo. Hahaha, muka pucat terus naik darah aku Aku beritahu kat member aku, diorang semua gelak ketahukan aku. Wow, betul. Nasib assignment aku siap. Alhamdulillah lah. Tak lama lepas diorang gelakkan aku, tak silap aku, minggu lepas tu diorang kena kacau. Dekat blok diorang, benda tu main tutup lampu. Hahaha, puas hati aku. Oh, diorang pula kena kacau. Okay. Next, masa cuti SEM, aku teringat lagi, heboh ya, dalam grup asrama kami. Ada one girl tanya, ada siapa-siapa main pintu ke dekat aras dia? Walhal aras dia dah kosong. Semua balik cuti Yelah, cuti SEM kan? Asal dia duduk lagi dekat situ? Ada dia seorang je. Lepas tu dia kata ada orang tutup pintu dengan kuat dia. Buka and tutup dekat aras bawah. Masalahnya, dua aras tu udah kosong. Sudah. Dia pun dah heboh gila sebab risau. Dan dia terus buat senyap. This one kita orang tak tahu apa cerita next dia sebab senyap terus lepas dia tahu dua aras-aras tu kosong. Hahaha. Aras yang sama aku duduk tu dulu memang ada kes dah. Tak silap aku 10 atau 12 tahun lepas. Macam tu memang ada kes bunuh diri and so on. Dan bahagian blok aku tu memang haunted. Menempat dekat situ, aura-aura pokok besar tu lah pernah student nampak ada budak-budak main lari-lari dekat situ, ketawa berbudak. Keras babe. Banyak cerita nak tapau letak kat sini tapi aku tak ingat. Yang aku tahu after musim aku duduk situ, lepas-lepas tu SEM baru rupanya lagi haunted Bertapau 4 bilik situ seram histeria terus berbudak tu makin teruk tempat situ. Kalau tak silap, dia ada memakai budak tu, I don't know about this, tapi jadi buah mulut orang dalam tu. Bukan makai apa, maybe penjaga. Ada orang pakai penjaga lah. Dan yang berpenduduk situ marah lah rasanya. Aku tak nak lah cakap banyak kan macam fitnah. Tapi itulah seram. Sebab dah lah tengah hujan lebat, tiba-tiba dengar laki azan dalam asrama. Dah lah lunak suara tu. Macam handsome. Jadi a little bit seram bagi wanita akhir zaman macam kita ni. 2 kali tau dengar. Rupanya orang berubat yang datang. Hai. So itulah kisahnya. Wow. Bapak. Bapak intense keras gila Dekat mana tempat ni? Dekat universiti mana kan? Dekat Seri Iskandar. UiTM ke? UiTM Seri Iskandar. Allahualam. Tapi yelah, aku perasan dekat Perak kan, dekat Seri Iskandar ke, dekat mana-mana lah, dekat Perak ni kan, banyak betul orang cerita pengalaman-pengalaman seram diorang dekat Perak. Aku pun kampung aku dekat Perak juga, dan aku dengar macam-macam cerita dari saudara mara aku, daripada aunty-aunty aku semua pasal pengalaman seram diorang kan. So aku tertanya-tanya, memang betul ke guys? Siapa-siapa yang penduduk Perak semua betul ke? Korang memang benda ni normal ke bagi korang untuk mengalami kisah-kisah seram ni? So aku enjoy gila baca cerita ni. I hope you guys enjoy too. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.